Salaman, salam pagi. Pada anda. Tenang bukan bermakna hidup kita selalu sempurna. Dan tenang tidak serupa dengan selesa. Hidup kita mungkin selesa, tapi hati kita susah tenang. Sebab tenang lahir dari kesedaran hati yang tidak lagi tergantung pada dunia nyata ini saja. Justru rasa tenang hanya akan datang apabila kita berhenti melawan semua perkara yang kita tidak suka berlaku kepada kita. Dan untuk berhenti melawan apa yang tidak kita suka berlaku pada kita, hanya ada satu cara, iaitu menerima apa adanya dengan seikhlas hati. Hidup dalam realiti sebenar, tidak ada manusia yang mampu mengawal kehidupan yang sedang berlaku di luar sana, seperti peperangan sekarang. Tetapi kita boleh kawal cara hati kita, rasa, pandang dan memaknakan kehidupan kita ini sehari-hari. Setuju ke setuju tak? Kalau awak setuju, sila type di ruang komen setuju. Sebab saya ada sediakan hadiah untuk awak yang komen setuju. Salam aman kedamai buat awak yang masih di sini. Saya menghargai awak dan sokongan awak. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.